Rusa yang sombong dan katak yang cerdik. Di dalam hutan rimba yang hijau, tinggal seekor rusa yang kuat bernama Megah. Megah sangat bangga dengan tanduknya yang cantik dan kakinya yang panjang. Tiada siapa yang sepantas aku, dia sering membual. Suatu pagi, Megah sedang minum air di tepi sungai. Di celah-celah rumput basah, seekor katak kecil bernama Lompat sedang melompat perlahan. Megah ternampak Lompat. Dia ketawa besar. "Hai, katak Lompat. Mengapa kamu merangkak sebegitu lambat? Kamu sangat kecil dan pergerakanmu sungguh menyedihkan," ejek Megah dengan suara yang lantang. Lompat tidak marah. Dia memandang rusa itu dengan mata bulatnya. "Wahai Megah, janganlah terlalu sombong. Walaupun saya kecil, saya mungkin lebih pantas daripada yang kamu sangka. Mari kita berlumba ke pokok beringin di hujung padang itu," cabar Lompat. Megah terkejut. Seekor katak mencabarnya. Dia ketawa lagi. "Baiklah, mari kita lihat. Sedia. Mula." Megah terus memecut laju, meninggalkan debu. Dia yakin dia akan menang dalam beberapa saat sahaja. Setelah berlari agak jauh, Megah berasa penat. Pasti si katak itu masih di garis permulaan, fikirnya. Dia berhenti di bawah teduhan pohon rendang dan memutuskan untuk berehat sebentar sambil memandang tinggi tanduknya. Sementara itu, katak Lompat tidak lari laju, tetapi dia tahu jalan pintas. Dia melompat melalui lumpur lembut dan di bawah akar-akar pokok yang besar. Walaupun pergerakannya kecil, dia sentiasa bergerak tanpa henti. Tiba-tiba, Megah tersedar. Dia sudah terlalu lama berehat. Dia terus melompat berdiri dan berlari sekuat hati ke arah pokok beringin. Dia risau jika Lompat mungkin menggunakan sihir. Megah tiba di pokok beringin yang besar, tercungap-cungap. Namun, dia terdiam. Di akar pokok itu, katak Lompat sudah duduk dengan tenang sambil melambai ke arahnya. "Selamat datang, Megah," kata Lompat. Megah menundukkan kepalanya, menyedari kesilapannya. Dia meminta maaf kepada Lompat kerana bersikap sombong. Lompat memaafkannya. Sejak hari itu, Megah belajar bahawa kebijaksanaan dan usaha yang konsisten lebih berharga daripada kekuatan fizikal semata-mata.